Hai set awak, jom makan dengan Anis. Hari ni saya nak bawa set awak makan dekat kedai ikan bakar hok paling soho sekali dekat Kedah. Bukan setakat ikan bakar je, seafood pun ada. Allah sutong, bapak besar. Mana lagi kalau bukan kedai Nohana ikan bakar. Bukan setakat ikan dengan seafood je, sup pun ada. Macam-macam jenis lauk ada. Kalau cakap bab ikan bakar kok, duduk Taman Kuala Kedah bang udah repah ikan bakar. Inilah dia menu yang saya order. Tom yang dia memang padu, rasa dia punya masang tu. Lauk sobat kata tambungnya gitu. Yang ni pula menu utama. Nama pun kedai ikan bakar kan. Set awak mari sini wajib order ikan bakar. Aroma repah dia tu Masya Allah. Cicah pula dengan air asam. Memang kombinasi yang sempurna. Ni pula saya order air teh bambuih. Rasa dia sedap, tak manis sangat. Memang barang ni. Next saya order ikan pelapok. First time saya makan ikan pelapok ni. Sedap rupanya. Set awak tak payah bimbang. Ikan ni dia siap potong dah. Set awak cuma ambil makan je. Menu ni pun set awak wajib order. Lepas tu saya order sotong buttermilk. Sotong dia lembut, dok kerah langsung. Kuah buttermilk dia sedap, creamy gitu. Budak-budak pun boleh makan sebab kuah dia dok pedas sangat pun. Next saya order sotong celup tepung. Sotong dia fresh, dok liat langsung. Sotong celup tepung dia memang rangup gila. Order seekor untuk buat sotong celup tepung ni boleh makan dalam 4 orang. Jadi sesiap awak hok berasa nak makan ikan bakar kat area Kedah ni, saya suggest marilah kedai Nohana ikan bakar. Kedai dia buka setiap hari kecuali hari Isnin. Beroperasi pukul 10 pagi sampai pukul 11 malam. So sesiap awak pakat-pakat tag lah ke kawan-kawan family, mari ajak makan dekat Nohana ikan bakar ni. Jangan dak ingat pula pakat mari terah belah kedai.